Double strike. Double strike. Double strike. Ini video ujung-ujung kita belanja lagi. Kita main bulu cap. Silang. Buka ikan lu. Betul-betul silang. Main bulu cap ni semua kita kutip hujung-hujung. Kita kutip caru. Ada caru kuda, ada caru biasa, ada caru lah, senang kita. Ikan kapal terbang. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, kali ni kami turun ke Tuas, repeat lagi trip Tenggiri. 6 orang kami. Tapi itulah dah lambat sikit ni kami. Jadi kita kawan-kawan kita kenal lah ni. Banyak saudara-saudara lah ni, orang kata. Saudara-saudara ni kat depan ni. Okey. Okey, kami pergi dengan Tekong Syafiq tengah ngaji sebab air surut lagi ni. Ni kami baru nak keluar lah. Nak keluar, nak pergi mencari umpan, orang kata. Dia yang mula-mula biasalah pergi tu apa ni, cuma umpan dulu lah. Tu lah cari temenung ke apa lah, macam tu lah. Okey, semoga ada manis-manis lah untuk kita punya trip hari ni. Ada laut nak bawa balik kan. Okey, dan tak lupa juga yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel tu, saya nak minta bantuan korang untuk like, komen dan subscribe saya punya YouTube channel tu. Bantu kita dekat situ. Let's go, jom kita luncur. Semoga ada manis-manis untuk kita. Tengok sikit ni, kita nak keluar dah ni. Air masih surut lagi, kau tengok. Air masih surut lagi. Okey, ni keadaan belakang. Banyak tengah set up ni. Okey. Okey. Let's go. Jom kita luncur. Let's go. Okey, kami ni tersangkut sikit sebab lambat keluar, air surut laju. Yang ni semua tengok tu. Semua tengah duduk depan merimpit, bagi berat depan sikit. Okey. Dah tengok sikit. Masih sangkut lagi, sikit lagi. Okey, alhamdulillah. Dah lepas. Ini kita menuju ke spot pertama kita. Kita 6 orang. Bunyi bot bising sikit tau, sebab yang ni enjin diesel, bot kayu. Biasa lah tu kan. Okay. Ni masing-masing semua tengah set up ni. Set up Apollo apa semua. Set up mancing. Tu tengah bersantai, isap rokok. Haji ni pasuk saya. Ke belakang ada lagi. Okay. Okay, semoga ada manis-manis lah untuk kita bawa balik pada hari ini. Okay, let's go. Okay, kita cari umpan Apollo. Right, bismillahirrahmanirrahim. Yang ini sisir Mega Kuda kalau tak silap. Bersama Road Daiwa Seagate. Okay. Kena duduk. Sebab kita punya tapak kasut kita dah haus. Jadi atas bot ni licin sikit kan. Sekejap, kita duduk depan. Apa ini? Terbuang. Cuba lagi. Okey, Pulau Songsong Pulau Songsong dan Tuas tadi kurang ikan. Ni dalam perjalanan ke Tuas seterusnya. Okey, kita try Tuas lain pula. Cari umpan tempat lain.
Okey, kita dah sampai atas saja. Ni Tekong Syafiq. Okey, ni tuan nombor 2 kita. Okey. Tuan nombor kita. Banyak follow lagi ni. Banyak follow tu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bela ada satu. Kami boleh lah, follow. Allah. Allah, jom. Agak dalam beza jauh lah dengan tadi. 2 ke 3 kali ganda beza dengan tadi. Sini dalam. Dalam 20 meter. Satu kali 2 meter. 2 kali. Kasak. Cak. Mana tu? Ada. Dia separuh. Hampir separuh. Alright, umpan pertama sudah ada. Ambil kau tuan. Ambil. Weh. Ada. Tengah. Dia makan tengah tu. Berderet lah. Bukan berderet. Terlucu. Tinggal sekor. Tapi kecil Allah. No tampuk. Minta tolong campur. Ada. Oh, kerisi. Ekor Ruby Didi. Cepat. Ruby Didi. Cuba lagi kerisi. Ingatkan Temenung, kita dapat kerisi. Ini yang kita mau berdiri. Balik. Dapat sekawan separuh ke tu makan seekor ingat berdiri. Wah boleh tu dia. Okey, kita ke tuas seterusnya. Ini kita try spoon. Okey, ataupun coaster bersama dengan Daiwa Sal 3 Road Blue Baker, road murah.
Kau main dalam main dulu. Dalam. Tapi itulah dia depan ni strike bottom. Mana kerisi. Strike kerisi. Ada ke sangkut? Alah. Kita matang apa yang ambil lucu. Bukan lucu, ini ada kena umpayu. Las. Saya buka dia. Kita dasar. Habis tak? Habis. Habis okey. Dia mesti dia kena nak tak nak memang kena bawa keluar sampai habis lipat tu. Nekan. Motor ke? Oh, GT. Nekan lah. Angkat ya. Nekan pertama. Nekan. Baru kau kabur nak apa? Bukan. Tu malam main metang. Aduh, kena keluar pelayar. Cuba keluar pelayar. Oh, dah keluar. Jangan nekan apa lagi. Bulu kek dia. Nak lagi? Okey, nak lagi. Nekan macam biasa. Saja bosan-bosan lo. Sotong dengan coaster kita nak ambil Tapi jadi kita nak main try ketuk dasar je. Kita main slow jig lah. Pakai ni lah. Pakai mata jig dengan sotong kurita.
Moron ke tu? Umpan bottom. Umpan bottom. Macam dia je. Apa dah? Cahaya. Tak tahu, cakap. Macam nekan-nekan je. Jauh. Jenah hok. Apa dia? Boron. 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 Sotong kurita. Alhamdulillah. Sotong kurita. Dari new. Ambil video ke? Baru Ni ada video. Sotong kurita. Boron. Saiz elok. Saiz elok tu ha. Elok tengah-tengah. Tunjuk mesin. Ha, mesin. Mesin baru ah. Ya, baru. Oh, Hanyi. Hanyi santik. Santai punya brand. Santik. Memang cantik ah. Memang santai. Ha. Let's go. Sekejap kita dah lah tak gulung lagi ni. Gerepu. Kita baru nak tukar sekejap lagi. Tengok dah ada orang naik dulu. Tak kumpal. Main buka trek. Buka trek. Boron. Tak nak lo, tak kita takut. Itu longgak sangat. Itu longgak sangat. Lu sangat, tolong Set track. Ikut ikan. Masa batu apa? Masuk bawah tu apa? Caru, nekan. Jentik try jentik. Jentik tali. Mari ni. Ada karang apa? Ada tali. Masuk dalam. Tangan dengan dia pula. Ini yang poneh tu. Dia kalau apa lu dia tak boleh layan macam ni. Dia kena betul-betul slow. Laju dia tak ambil. Slow je. Betul-betul slow. Sangkut dengan Alah. Cus. Kawan baru duk layan. Pucuk tu tak ada ikan. Pucuk Sabotaj. Ni Haji main sabotaj. Nekan. Yo, aku pergi berhenti buat apa? Kata double strike ni. Nekan slow. Dia tak nak ambil laju. Nekan letak SP terus gini. Tak ada SP. Macam mana kawan nak makan? Aduh. Nekan saya termenung. Ini bukan caru ni. Bulu cat. Kuda. Cencali kuda. Kasut dari ya Allah, tak cukup tangan pula dah. Oi, kuda dah masuk. Kuda dah masuk. Kuda dah. Okay, let's go.
saya mikir tadi ni tengok. Dia nekan-nekan. Dia nekan-nekan. Kudir lagi ni. Dia nekan-nekan. Oh, dia bunyi Ha. Oh, tangkap kali kata pun. Ha? Oh, siapa yang strike? Aku punya, aku yang kena. Ha. Lah. Tengahnya. Dah. Ha. Itu punya. Mana? Bawah besar. Tak nampak. Tengok dah. Sebelum dia ikat pusing lagi kan. Kuda. Kuda ku lari gagah. Jaga ikan dia lagi tu. Kuda tertarik boleh tahan juga. Serut boleh, dia nak serut. Let's go, tengok kuda ada lagi ke tak. Aku tengok saya tak pembuatan kan dan kuda pula. Main ni ke? Pasal kamu. Dia time macam aku ni. Kalau dia tengok makan tu dia tu. Tapi kalau dia tak nak makan, apa tadi ya? Sakit ketiak. Kalau dia ada lagi, sekali tu kan naik seekor, sekali tu naik seekor. Kita makan dulu, rehat tengah hari. Jadi ni gulai. Gulai anak tenggiri. Gulai anak tenggiri. Kecap sikit. Ni gulai apa semua. Jap, sekejap kita sambung lagi. Ada lagi tu kepala tu. Oi, ini cukup dah, ni pun besar ni, kau besar. Okay, let's go. Ya, bersambal ni sikit. Okay, let's go. Jom kita makan. Alhamdulillah, makan di tangan. Alhamdulillah. Aduh. Kacau. Tak payah. Cilaka betul. Tengok bangun tu kan, tengok. Nekan. Aduh, itu dah cakap temenung tu. Kuda. Aduh. Dia bagi kita nekan harapan palsu. Apa tak apa, cuba lagi. Jangan bagi dia ni, jangan bagi dia masuk. Jangan bagi dia masuk lubang. Besar ni, besar. Betul. Boron ke? Belum ni. Dalam ni. Gaya-gaya macam boron. Tu dia dah nampak dah bukan boron. Dah nampak dah bukan boron. Dia tengah banyak dekat bawah. Putih ke? Ha? Gila, 2 kali kita kena scam tu. Sini pula. Nanti dia pergi mati kan lah. Putih ke? Nak ni? Naik baru ke? Dah ni abang nak ni. Tak apa. Ni nak cari lain. Kita cari lain.
Triple strike. Triple strike. Masa awak kalau nak main awak boleh masuk yang baru. Triple strike. Nekan. Oi, 4 strike. 4 strike. Sampai dah so kau di atas. Baru makan petang. Cara apa hari tu petang ke kita yang rancak gila. Baru makan petang. Itu boleh dia. Asin injek sikit. Oh tak tukar lagi. Dia kalau caru kuda, Apollo dah susah sikit kena. Bukan tak boleh kena, boleh tapi susah sikit. Oh dia 4 strike. Belakang boleh besar. Akhirnya daripada tengah hari pagi tadi lagi. Lagi. Ini dia memang tengah tunggu bawah ni. Dia tunggu bawah. Okey, inilah waktu petang sedap tengah pesta caru main bulu cap. Bulu cap. Okey. Hello geng. Okey, kita dah sampai ke pengakhir ataupun ke penghujung kita punya trip kita untuk kali ni. Okey, ni dah petang dah. Tapi masihlah mencari penghujung ni. Mencari nekan-nekan. Cari nekan-nekan caru lah, apa lagi kan. Masih lagi berjuang. Hasil korang tengok sendirilah kalau caru. Tu dia. Tu dia. Ini kat luar je dan tong lagi ada lagi. Lampu mai belakang. Kita punya player apa semua ada. Okey, sekarang kita dekat JT hasilnya dah gelap. Tapi hasil kita kalau bottom ada gerut. Lepas tu dengan boron tadi tu lah, kapu besar ni. Itu hasil yang setakat ni tu yang champion lah. Okey, itu cara lah yang lain. Okey, apa-apa pun yang mana belum subscribe lagi saya punya YouTube channel tu, saya nak minta bantuan kau untuk like, komen dan subscribe kita punya YouTube channel kita untuk ni lah. Okey, trip kita untuk kali ni sampai sini saja. Last sekarang saya cuba ambil video tapi mungkin dah gelap kot sampai JT. Okey, jangan lupa bantu saya like, komen dan subscribe saya punya YouTube channel. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nanti ataupun next trip kita nanti. Okey, let's go. Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kita dah sampai ke penghujung kita punya trip kita. Ni kita sampai JT, nampak ni cerah. Bolehlah lagi kita nak buat video. Hasil sekejap lagi kita tengok macam mana. Adalah sikit-sikit. Cuma ikan target tu tak dapat lah. Tapi adalah juga ikan mahal tu adalah. Tapi orang lain lah yang dapat orang lain lah. Dia sebab dia letak-letak tu di depan muka, dia tak boleh dapat rezeki lah, ada lah juga kan satu tim ni bawa balik. Yang selalu yang kena kutuk tu yang dapat. Oh, dia selalu kena kutuk. Patutlah hari ni dia mencanak betul-betul. Okey, ni kita dah angkat barang. Sekejap lagi kita tengoklah hasil kita. Boleh lah orang kata daripada tak ada orang kata kan. Sebab yang ni pun memang muka caru dah ni. Dah jadi muka nekan-nekan dah ni. Ini dah trip ketiga lah kita pergi. Jadi trip nekan-nekan. Muka pun dah muka nekan-nekan dah. Nak buat macam mana? Rezeki tu belum sampai lagi orang kata. Tapi kita darah pahlawan, nanti kita repeat lagi. Tapi tekong ni terbaik lah. Apa ni, tekong Syafiq. Rasa ramai kenal kot. Dia rajin pindah-pindah spot kan, apa semua. Cuba apa ni, sedaya upaya juga untuk mencari. Tapi apakan daya, kita tak ada rezeki untuk hari ni. Umpan ada tadi, boleh lah, ada lah juga umpannya. Cuma tak ada rezeki. Balon pun dia tak nak ambil tadi, nak buat macam mana kan. Okay. Jadi kita tunjuk hasil. Jangan lupa ni lah, jangan lupa like, komen dan subscribe saya punya YouTube channel. Okay, jadi kita sambung tengok kita punya hasil. Okay. Nak katam.
Tak payah tak ketak. Okey, ini hasilnya. Inilah paling padu kali. Oh, ini 3 kilo ada ni dah. Ada 3 kilo. Ke 2 kilo. 3 lebih lebih kurang. Tengok bergantung pada perut dengan kepala dia. Ni paling padu, jalan macam biasa nekan-nekan. Betul ada gerut-gerut dia tak mana tau, gerut-gerut pun kalau pun dah sama dah. Tenggelam lah. Tenggelam. Okey. Itulah hasilnya. Alright. Bolehlah orang kata. Buat rasa-rasa. Tak adalah nekan-nekan saja. Kalau nekan-nekan saja pun nanya juga. Sebab dah buat trik kali ketiga dah ni. Nekan-nekan muka dah ni. Okey.